Dulu cowboy naik kuda, kali ni cowboy naik kuda besi, kereta api. 车门与站台间不得进行，请携 Hello sir, can I get a? Perbezaan antara alpaka dan juga alama adalah Hello. Selamat pagi. Kita kembali di hari yang ketiga. Hari ini kita akan pergi ke Shangri-La. So Shangri-La ni kawasan-kawasan alam semula jadilah. Baru naik dah penat dah. Shangri-La ni adalah kawasan-kawasan alam semula jadi. So kita akan stay di sana sampai pukul 6 petang. Lepas tu baru kita akan balik ke sini semula. So sekarang tak boleh hiking betul lah aku ni. Sekarang ni kita tengah tunggu Didi untuk pergi ke train station lagi. Kat sini mana apa-apa pun Didi train station. Tu je lah kawan baik kita pun. Mari kita pergi lagi. Nah, tu je lah. Ini topi saya baru beli semalam. Nice lah. Ya, ciuman matahari. So sekarang ni kita macam biasa naik Didi elektrik depa, kita akan pergi ke Lijiang train station tu. Jadi siapa orang alam tu tutup balik. Jadi kita memang kena cepat lah sebab train kita pukul 8 pagi. Alah dah hilang pula muka aku. Tak tutup indicator. Ya. Train kita pukul 8 pagi. Perjalanan ke sana mengambil masa dalam masa sejam lebih. 1 jam lebih. Jadi dalam train tu sempat lah kalau saya nak melukis-melukis sikit, nak sketch sikit tentang lukis gambar-gambar yang saya dah tangkap semalam tadi. So sekarang kita telah tiba di Lijiang train station. Tadi sebenarnya kami agak terkejut sebab jumpa orang Malaysia juga. Orang Chinese daripada Malaysia. Mereka pergi dengan travel agent. Mereka pun terkejut. Mereka tanya, kami pergi dengan apa? Banglah kami pergi sendiri. Dia macam, wah, serius ni? Lepas tu dia berkata, pandai cakap Cina ke? Kami cakap lah, look who you talking about. Kami cakap itu. Mestilah pandai. Kami cakap, kami pandai cakap Toi, Ni Hao, kami pandai cakap Shema dan sebagainya. Yang tu je lah, yang simple je lah. And then seorang tu datang daripada Alustad Kedah juga. So member 当前6号车厢1到5号车厢往前走，7到16号车厢转身往后走，上车。 Couch kita nombor 1, seat kita nombor 6. Perbezaan hari ni dengan semalam, hari ni tak bawa beg besar-besar. Jadi senang sikit, nampak. Semua pakai bawa beg sling bag saja. Ni yang benda saya dekat semalam tu. Dah naik atas dah benda tu. 你好，这位微信入口，有人午饭，当厕所大家很好，查马去。Jeremy, 이등다. Seat 6 depan lagi. Jeremy, Aku nak duduk tingkap. Kali ni aku duduk tingkap. Aduh, topi aku. Dulu cowboy naik kuda, kali ni cowboy naik kuda besi, kereta api. 车门与站台间不得进行，请携带儿童的旅客在停站期间看管好儿童，请取出，避免滑落。 Kita telah pun settle beberapa sketches pensel yang nanti saya akan masukkan line marker dan juga masukkan colour. So
Ini adalah lukisan yang pertama kita buat. Ini adalah motorhome petrol yang kita jumpa di tepi jalan. Dan ini adalah salah satu hotel di area kawasan Lijiang. Dia punya architecture dia cantik. Jadi saya menangkap dia punya gambaran architecture dia lah. Jadi kita dah ada 3, 1, 2 dan 3. Jadi kita sampai di Shangri-La akan tambah lagi 3 gambar. Okay. So total hari ni 6 gambar. Untuk train ke Shangri-La ni tak ramai orang pun. Macam kita ke Lijiang hari tu penuh. So, Shangri-La ni banyak seat kosong. So kita dah tiba. Okey, sejuk. Tadi dalam train masa macam panas. Agak sejuk. Nasib baik pakai jaket kulit. Cuaca dia seperti berada di Itali. Dulu saya pergi Itali waktu winter sejuk dia lebih kurang macam ni lah. Sejuk jugalah. Time perlu pakai beanie ni tak pakai beanie pula. 核实2客服所要验证码直接忽视别犯事。苹果共享是圈套， Tapi sejuk. 点链接。 Haido Cafe. Yang bestnya sebab dia dekat kawasan yang lapang kan, dan juga alam semua jadi. Ati bawa kereta mai ni. Ati bawa kereta belah kiri. Bawa kereta elok lah, kereta elektrik kat sini. Tahu je bawa mana sini, kawasan ni senang je nak cari. Semua waste. Okey. Ya. So sekarang kita dah tiba di Haido Cafe. So inilah pemandangannya. Kat belakang ada bukit. Depan ni pun masuk ke sini untuk ke cafe itu. Unbelievable. Oh, inilah yang aku tengok kat TikTok tu. Jadi inilah view dia. Lagi ini kedai kopi dia. Hello. Hello sir. Can I get a practicing my English, but useless here. Memang inilah tempat yang aku nampak kat TikTok hari tu. Dan hari ini dia ada depan mata saya. Unbelievable. Ya. Jadi dekat sini kita setiap orang wajib untuk order setiap orang satu air. Dia macam entrance fee lah kat sini. Kita tak boleh masuk saja. Nak masuk kena order air. Ayak dia dalam harga 58 yuan. Dalam apa? RM30 tu. Dalam RM30, 20 something tu lah. Okey je. Tapi recommend untuk order hot chocolate. Sebab ada air yang lain tu dia ada wine. So it's not good. Melainkan nak ambil goyang-goyang. It's okay. But for us Melayu, no, okay, no. Ni kot game-game ni kot. Wah, kita akan melukis sedikit lah dekat kawasan ni. Landmark di Shangri-La di sini. Antara landmark dia jugalah tempat famous di sini. Cafe di sini. Kawasan di sini amat dingin sekali. Nasi dia lah, apa ni? Yang tu marah betul muka. Dia kejap mampu. Ada 3 yang dewasa,
Satu yang kecil. Yang kecil tu macam tak puas hati sikit kita. Dia side eye tadi. Tunjukkan kambing biri-biri dan juga unta. Ini adalah alpaka bukannya lama. Jadi inilah kita punya tempat minum kita di bawah kemah. Kalau tak kemah ni habis rentung kita. Tapi sejuk sebenarnya. Wah, inilah kita punya hot chocolate kita. Oh, hot chocolata. Di langit dia mendung sikit. Kalau langit dia betul-betul biru. It's a banger. Kita cuba hot coklat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hot Ambil video dong. coklat. Kalau tengah minum coklat, betul nampak lama semua tu. Nah. Lama apakah? Tak manis pun Tak manis pun. Kan lah. Saya rasa Cina ni memang mereka tak minum benda-benda manis. Cut sugar. Cina ni cut sugar. Sekarang kita akan mulakan melukis alpaka ni. Fun fact ini adalah alpaka dan bukannya lama. Kadang-kadang orang keliru antara alpaka dan juga lama. Perbezaan antara alpaka dan juga lama adalah lama sebenarnya lagi besar daripada alpaka. Dan macam mana perbezaan ketara antara lama dan juga alpaka? Lama telinga dia ke atas. Telinga lama ke atas. Dan telinga alpaka bulat. Dia jenis bulat telinga alpaka. Biasanya lama ni digunakan untuk mengangkat barang-barang yang berat sebab dia besar kan fizikal dia. Dia lari. Dah. Jadi untuk lukisan di Shangri-La ni saya plan macam saya nak lukis pemandangan dan juga dekat sini ada seekor dan belakang sana ada lagi 3 ekor. Seekor kadut sebut sekok. Tu seekor pula. Satu orang ya sorry. Penat ya melukis sambil cangkung ni. Alhamdulillah kita dah settle sketch untuk alpaka ni. Jadi nanti balik ni kita hanya perlu masukkan marker dan juga kita warna sahaja. Handsome aku lukis hang. Aku lukis hang tadi handsome ni. Nope. Okey, sekarang kita dah settle sketch 2 gambar. Okey, simple sahaja. Dan bila balik ke saya punya hotel baru saya akan buat lukisan yang sepenuhnya lah. Kita buat macam tu sebab kita mengejar masa sebenarnya. Lepas ni kita akan pergi ke tempat lain lagi. Jadi sketches yang simple sahaja and then nanti kita akan masukkan marker and then after that kita akan masukkan colour lah. Jadi inilah hasilnya setelah kita masukkan line menggunakan marker. Ini adalah lukisan yang pertama dan ini adalah lukisan yang kedua. Okey, ini adalah lukisan sebelum kita masukkan colour. Nanti bila kita dah masukkan colour akan jadi macam ni lah. Okey. Jadi stay tune for the update. Saya rasa kita berhenti di sini sajalah.